Assalamualaikum. Inilah suasana kampung Cik Tangga. So, kalau korang perasan kat sini kita ada tanam pokok nenas, tapi kita tak bersihkan lah supaya tak dilihat oleh mata kasar. Okay, jom kita tengok tu. Kita review kat korang. Ni kita tanam daripada sulur tu. Alhamdulillah, syukur nikmat. Oops. Okay. Ni dah masak tu. Alhamdulillah. Dah masak Tujuan kita tak bersihkan ni supaya kita tak nak ada mata-mata yang memandang dan dia mengambil. Okey. Penat kita tanam, orang tu ambil. Tapi kalau dia dah jumpa, rezeki dia lah. Okey, tu. Ataupun kita tak nak serangga buas makan seperti tupai, monyet, ni. Ayam, macam itulah. Burung. Tapi kalau dia dah makan, tu rezeki dia, kita tak boleh buat apa. Alright, so jom kita ambil dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mengambil nenas MD2. Ni kita dah tebang Bila ada semut tu tandanya nenas kita tu manis lah. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur nikmat. Okey, so nanti jambul ni kita boleh tanam lah. Tapi kalau korang nak cepat, korang kena tanam melalui suluh. Suluh dia korang boleh dapat dekat TikTok Cik Tangga dekat beg kuning. Ni. Alhamdulillah. Kita tanam je, kita biar je kan. Kalau nak tak baja letaklah. Tapi kalau tak, kita busy, kita biar je. Sebab tak air siram tak apa. Sebab nenas ni kelebihan dia tangkap embun. Bila embun malam kan, 3-4 pagi tu kan, embun tu akan jatuh kat dia punya daun ni, lepas tu lalu kat celah-celah ni. Okay, alright, alhamdulillah, syukur nikmat. Okay, jom kita bawa masuk.